ada dua plot. Plot pertama pembuat. Ya, mereka memang boleh membuat tapi tak bijak untuk memasarkan. Dan lagi satu, tidak pandai memasak atau membuat produk, tapi pandai untuk memasarkan. Dalam dua-dua tim ini akan bekerjasama untuk kita dapatkan siapakah pemasar yang boleh sampai. Kita tengok macam nelayan, dia bijak menangkap ikan sampai di tengah lautan, sampai ke darat dia tak ada dijual. Dia panggil pengair tolong jualkan. Jadi pakar penjual dia boleh menjual, tapi tukang penangkap ikan tadi tak reti menjual ikan. Apa salah dia tangkap ikan dan dia pergi jual sendiri? Tapi inilah kelebihan dan kekurangan. Saya juga mempunyai kilang sendiri untuk membuat herba Pak Tua, iaitu yang kita buat untuk penyakit dan sebagainya. Kita hantar sampai ke Dubai dan sebagainya. Tetapi kita juga tidak cukup bijak untuk memasarkan barang-barang produk yang kita buat. Hari ini kita buat pertemuan di tempat ini kerana menjangkakan ini adalah satu tempat yang begitu baik, begitu lengkap dalam memasarkan produk-produk yang dikeluarkan oleh kita kekitaan. Kan, nampak? Kalau mereka tahu untuk memasar dan mereka tahu buat, mereka tak datang kemari. Dia buat sendiri. Ya, betul. Tapi disebabkan dia tidak tahu, maka langkah itu disampai kemari, termasuk saya. Ya, alhamdulillah. Sebab ramai juga